Um, Jom kita mulakan. Assalamualaikum semua. Jom kita buka dulu sesi kita dengan umum kita Al-Fatihah. Moga diberkati Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita tu tadi perjuangan pagi nak masuk ya, macam battle sikit nak masuk ni. Memang kita perlukan pertolongan Allah lah untuk permudahkan semuanya kan. Apa khabar semua sahabat Mujahidah Cinta? Good morning. Hai. Sihat? Nampak Dr. Miza dalam kereta driving ke passenger tu? Sebab boleh melambai. Risau kot dekat lepas steering sekejap Harapnya passenger lah tu. Dekat traffic light. Tengah tunggu traffic light. Jam. Okay. Tengah jam Okay, sambil jam kita tambah ilmu. Okay, ada peluang melambai. Alhamdulillah dapat Dr. Lina dengan anak-anaknya. Masya Allah ramai tu. Assalamualaikum. Hai Khalifah semua. Teman Umi ya. Okay, ada juga nampak sahabat kita Aimi Zainal dalam kereta dengan anak ganda. Ada 2 kan rasanya anak dalam kereta. On the way ke sekolah. Semoga selamat tiba. Semua ibu-ibu yang berjuang kan. Semoga Allah berkati segala susah payah kita, penat lelah kan Allah gantikan dengan rasa tenang dan rasa puas hati mengurus anak-anak kan. Saya nampak ada 2 skrin lah Kak Badah. Kak Badah tukar device kot ya. Okey. InsyaAllah hari ini seperti biasa selamat datang kita ke sesi Sister Circle. Pada yang pertama kali join, ini adalah sesi Sister Circle setiap Jumaat 7.30 pagi hingga 8.30 pagi di mana kita semua berkumpul perempuan-perempuan akan membaca buku ni bersama. Kita akan ada baca buku pendidikan, perkahwinan dan fiqh anak. Buku pertama kita dan kita kini sudah berada di bab berapa ni? Bab saya tak ingat tapi kita di topik lah kita tengok topik. Kita di topik memulaukan anak dengan tujuan mendidik. Itu nama topik kita untuk minggu ini. Siapa yang ada buku boleh buka. Kita buku pertama dan sesi kita ni setiap minggu pada pukul 7.30 pagi hingga 8 pagi kita ada sesi live di Facebook Zul Iman Smart Khalifah dan juga YouTube. Tak silap saya dekat dah ada link dah dekat chat kita. Thank you admin, Allah bless you. Kita ada live di Facebook page Zul Iman dan itu linknya boleh kita kongsikan pada grup keluarga ke social media kita ke sebab bila sesi live ni lelaki pun boleh dengar. Okay, so kita nak suami kita dengar sama-sama dapat manfaat ataupun kita ada grup guru-guru kan nak dapat guru lelaki pun dengar boleh. Sebab nak mendidik anak ni memang bukan kita seorang je, memerlukan ramai. So bolehlah kita sebar-sebarkan. Kalau mereka tak dapat nak membaca, at least dapat setengah jam mendengar kita punya kupasan buku oleh Kak Badah. InsyaAllah harapnya dapat menambah ilmu lah. Dan kemudian selepas 8 pagi kita akan off live dan kita akan teruskan berada dalam Google Meet ini. Kita perempuan-perempuan sahaja. So lelaki dah tiada. Jadi pada waktu itu kita boleh mulakan perbincangan kita. Nak tanya soalan ke, nak bagi pandangan, semua tu dialu-alukan pada waktu tu insyaAllah. Apa-apa yang kita kongsikan moga bermanfaatlah dalam sesi kita hari ini. So sesi kita santai-santai je, nak on camera dialu-alukan dengan pesanan kasih sayang kita since kita live dan juga sesi ini recorded. Mohon kita semak dulu kita punya aurat sebelum kita on kamera. So itu sahaja. Jom kita dengarkan daripada Kak Badah. Silakan Kak Badah. Kak Badah okey ke tu? Alhamdulillah. Terima kasih Aisyah, jazakillah khair. Okey ke kamera Kak Badah? Macam bawah sangat kan. Laptop Kak Badah dia di jam terus. So pakai handphone je ya. Moga Allah pemudahkan untuk masih kita teruskan sesi kita insya-Allah. Okey ke? So far kamera okey? Kamera okey, suara okey.
InsyaAllah. Barakallah. Terima kasih banyak untuk Rosa dah angkat thumbs up dah. Emoji-emoji. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya arhamar rahimin, irhamna Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di pagi Jumaat, ya. Jumaat yang penuh berkat, ya. Jumaat dengan keutamaan untuk membanyakkan salawat, ya. Jadi insya-Allah kita penuhi masa-masa kita, ya, lisan kita, ya, dengan salawat, istighfar, ya. Ada ingat membaca tentang seorang alim, kan, dia melihat seorang lelaki yang lain ni dalam keadaan diam. Dia duduk diam je. Lalu dia pun bertanya, kenapa kamu diam? Kan? Kita kalau diam okeylah, nak diam-diam lah kan. Tapi dia tanya, kenapa kamu diam? Sebab saat-saat yang berlalu dengan diamnya kita tu sebenarnya adalah kerugian, kan. Melainkan kita diam kerana berfikir, kan. Tapi kalau kita sekadar diam, kita sedang membuang umur-umur kita yang sebenarnya sangat terhad. Jadi penuhilah dengan salawat, penuhilah dengan istighfar, insya-Allah. Melainkan ketika kita sedang berfikir dengan fokus, fikir itu pun dianggap sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima sebagai tanda pengabdian kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sudah ada 37, 37, 40, 44, 45, sahabat-sahabat kita. Masya-Allah, Kak nampak Dr. Lina baru buka kamera ya dengan baby. Masya-Allah. Tu ramai tu peserta-peserta. Ini div terhormat ni. Ahlan wa sahlan anak-anak, menceriakan pagi Jumaat kita. Alhamdulillah. Okey, jadi kita sebenarnya berada di bab berapa? Kita sudah berada di bab 3, tentang perasaan psikologi ibu bapa terhadap anak-anak. Okey, topik yang kita highlight dalam tajuk kita tentang memulaukan anak. Tapi sebenarnya ada satu sisipan yang penting. Dia macam sisipan lah, in between, tapi sebenarnya penting, iaitu tajuknya mendahulukan kepentingan Islam melebihi kecintaan kepada anak. Itu tajuk yang sangat besar yang diletakkan sebelum kita masuk ke bahagian memulaukan anak. Memulaukan anak. Okey. Mendenda dan memulaukan anak dengan tujuan mendidik. So Kak Ada akan sentuh dulu topik ini, tentang mendahulukan kepentingan Islam melebihi kecintaan kepada anak. Ini adalah satu panduan yang besar. Alhamdulillah. Satu panduan yang besar kerana kecintaan kita kalau tidak diurus dengan panduan agama boleh menjadi beban yang akhirnya membinasakan. Kita sayang sangat anak kita sampai kita tak sanggup nak kejut dia solat, kan? Kita sayang sangat dekat anak kita sampai kita biarkan dia berada dalam keadaan yang merosakkan diri dia, kan? Kita takut dia sedih, kan? Contohlah Kak Ada kata, sampai hati ke tak sampai hati, kan? Kadang-kadang Kak Ada sendiri pernah melakukan benda yang Kak Ada sampai sekarang rasa tak happy, tapi I know I have to do it, kan? Kak Ada ingatlah ada anak yang menabung duit
nak beli novel kan. Bila novel tu sampai, Kak ada tengok-tengok, ya Allah, tak sepatutnya. So Kak ada ambil novel tu, Kak ada simpan dan Kak ada tak pernah bercakap sepatah pun pasal tu. Sampai sekarang dia orang dewasa, dia orang tak tahu pun novel tu pernah sampai rumah. Kan? Kita cinta anak kita, kita kena mengutamakan agama. Sama ada agama untuk mereka ataupun kerana cintanya kita kepada anak kita, kita mahu memberi anak kita komuniti yang beragama. Nampak tak? Dia punya tu. Maksudnya jangan kecintaan kita kepada anak kita sampai kita nak mengadap dia je. Kalau kita baca bab ini, dia bercakap tentang kecintaan kepada anak ini harus membesar, ya, menjadikan kita sanggup berkorban untuk agama. Sebab dia sebenarnya tidak bertentangan. Faham tak? Kak dah bagi contoh kalau paling dekat lah kan, macam kenapa kita menubuhkan Zul Iman? Kenapa kita tiba-tiba nak buka tadika? Contoh kan. Kerana cinta kepada anak-anak kita. Kerana kita mahu anak-anak kita mendapat lingkungan yang beragama. Kita tak boleh cinta anak kita, jadi kita fokus nak membesarkan anak kita je. Kita nak duduk menghadap dia je. Kan? Tak nak spend masa pada anak orang lain ataupun membantu komuniti. Kan? Kita rasa sebab kita sayang anak kita, kita akan habiskan seluruh hidup kita ni fokus pada dia. Kan? Sedangkan anak ni akan membesar. Kan? Dan anak ni akan hidup dengan generasi dia. Boleh bayangkan tak? Kalau kita hanya fokus anak kita dan kita biarkan komuniti kita dikelilingi oleh anak-anak yang rosak akhlaknya, yang menjadi penagih dadah, kan? Tapi anak kita, kita nak bangunkan dia jadi orang hebat, jadi ketua yang efektif, jadi seorang yang berani menyatakan pemikirannya, kan? Tapi yang akan menjadi follower dia nanti, ahli pasukan dia nanti adalah orang-orang yang leka dengan ketagihan, leka dengan hiburan, kan? Bagaimana mungkin anak kita itu bangun, kan? Bagaimana mungkin nanti dia nak membina sesuatu yang besar? Jika kita tidak turut mengusahakan agama ke dalam masyarakat kita. Ya? Jadi contoh macam Zul Iman tu, kita fikir itulah bahawa lagi besar cabaran zaman di akhir-akhir umur dunia ni, lagilah kita yang ada kecintaan kepada anak-anak dan kecintaan kepada agama, kita kena mengusahakan sesuatu yang sistematik, yang strategik, kan, yang mampu menghimpunkan lebih ramai ibu ayah yang sedar supaya kita membina generasi yang makin kuat daripada kita. Ya? Maka jangan kerana kecintaan kita kepada anak memperlahankan sumbangan kita kepada agama dan kepada masyarakat. Ya? Inilah yang dipesan dengan banyaknya kisah-kisah di dalam buku kita, ya? Dan diceritakan, ya? Diceritakan. Salah satu yang tidak jauh sangat dengan kita, bagaimana Imam Hasan Al-Banna, diceritakan pada satu hari. Imam Hasan Al-Banna adalah antara, Kak rasa dia pengasas kepada Ikhwan Muslimin. Dia antara pimpinan besar Ikhwan Muslimin dan dia disebut sebagai Syahid Hasan Al-Banna. Ya. Dia ni Allah jemput muda lagi. Umur baru 40-an atau 50-an. Dan dia meninggalkan anak-anak yang masih muda, tapi Masya Allah, kan, Allah peliharalah anak-anak dia pun menjadi anak-anak yang perjuangkan agama. Dan dikisahkan, ya, pada satu hari, ya, Kak dah bacakan lah, ya, direkodkan oleh ramai orang daripada Imam Syahid Hasan Al-Banna, menjadi kebiasaan Imam Hasan Al-Banna ni mencari para pemuda dakwah di segenap daerah dan kawasan pada tiap hari raya. Bila hari raya je dia keluar untuk membina
kader-kader dakwah ni, kan, orang yang akan menjaga agama bersama-sama dalam dakwahnya. Jadi pada satu ketika dia dah plan nak keluar, anaknya Saiful Islam, kalau tak salah ni anak sulung dia, sakit tenat, dan sakit tu boleh membawa maut, penyakit itu. Jadi ahli keluarga dia cakap, adalah lebih baik jika kamu tinggal bersama kami pada hari raya kali ini, supaya kami dapat bermesra dengan kamu dan kamu dapat berada di samping anakmu yang sakit. Ini permintaan dari keluarga dia. Tapi dia ni dah siap dah ni, nak pergi dah ni, anak dia sakit. Beliau menjawab sambil tangannya memegang beg kelengkapan. Imam Hassan Banna ni. Jadi dia kata apa? Dia kata, andainya Allah anugerahkan kesembuhan kepada anakku, maka segala puji pada Allah. Andainya Allah mentakdirkannya meninggal dunia, datuknya tahu jalan ke kubur. Kita dengar je sentap kan. Dia tak cinta ke kat anak dia? Dia sangat cintakan anak dia. Kan? Dan Masya Allah dalam peristiwa ni anaknya survive kan. Saiful Islam kemudian menulis buku tentang perjuangan ayahnya dan sebagainya. Mereka sangat menghormati ayah ni lah kan, yang diceritakan sangat sibuk sampai dia kalau nap, kalau tidur Qailullah dia tu biasanya dia hanya sempat Qailullah, sebab Qailullah ni sunnah kan yang besar, dia buat Qailullah, tapi biasanya kalau sebab terlalu sibuk, bila orang panggil ceramah ke apa, dipentas itu. Sementara orang nak buat introduction, nak memperkenalkan Imam Hassan Banna ni, waktu tu lah dia tidur. Kan? Dan anak-anak dia dah note dah, ayah ni bila balik rumah, mereka akan biarkan ayah, jangan diganggu 7 minit. Sebab ayah akan masuk, tidur sekejap. 7 minit, dan dia bangun, dia dah segar semula, berjuang semula. Kan? Itu budaya membela agama yang diberi kepada anak-anak melalui teladan seorang ayah. Kita nak kata kerana cintanya dia kepada anak-anaknya lah kan, maka dia memperjuangkan agama ni sampai kita semua sebenarnya terhutang budi dengan ikhwan muslimin kan. Gerakan bangunnya Islam di Malaysia, kita semua dah majoriti faham keperluan bertudung kan, semua tu daripada tempias sumbangan pejuang-pejuang seperti Imam Hassan Banna. Dan bayangkan kalau mereka hanya masing-masing nak menjaga keluarga masing-masing je kan, bagaimana kita semua akan sampai pada kita kan, kekuatan agama itu tersebarnya Islam tu. Jadi kita kena pandai mengurus perasaan sayang kita kepada anak ni sehingga dia membuahkan amal soleh, iaitu jihad kan, yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cara kita berjihad tentulah berbeza-beza, betul? Kan? Perempuan rentak dia berbeza. Sebagai ibu, keutamaan kita ada, kan? Tanpa meninggalkan jihad, kita kena faham bagaimana nak menjaga tugas-tugas utama kita kan, macam kita kata menyusukan anak kan. Anak umur 7 tahun ke bawah tu memang sepatutnya paling dekat dengan kita kan. Kalau kita nak bergerak terjarak secara fizikal pun, kita kena tengok usia anak kita kan. Tapi lakukanlah dengan ilmu dan kesedaran kan, supaya kita terus mengangkat agama ni dengan sedaya upaya kita kan. Okay. InsyaAllah, Alhamdulillah, kalau memang melihat kita ramai ibu-ibu yang berjuang di rumah, gelanggang di rumah tu dia usahakan yang terbaik, namun dalam masa yang sama kan, menjadi doktor kat luar, specialist, macam-macam lah, accountant kan. Semua tu adalah perjuangan untuk kita angkat kedudukan Islam dalam komuniti kita ni, insyaAllah. Niat tu kena jelas. Dia sebahagian daripada jihad. Okay. Jadi kita masuk terus kepada topik yang di hujung sebelum kita masuk bab yang baru. Selepas ni kita akan masuk bab baru. Selepas perasaan psikologi tentang memulaukan anak. Suspend tak dengan tajuk pulaukan anak?
Pernah buat tak? Pernah buat tak pulaukan anak? Dia kena beza tau. Kita pulaukan dengan tujuan mendidik atau kita pulau sebab mak merajuk. Kena beza. Mak give up dah. Jadi mak biar je. Contoh ya. Kita kena bezakan sebab kita ni sebenarnya mendapat apa yang kita niat. Kan? Jadi kalau kita pulaukan anak, tak bercakap dengan anak, tinggalkan dia dengan niat memenuhi nafsu amarah kita, kan, tengah geram, tengah tension, kita dapat itu je lah, kan. Tapi kalau kita, bila kita nak tinggalkan dia tu, kita tinggalkan dengan nama Tuhan, dengan doa, kata anak ni kena diberi space supaya dia faham kata perbuatan dia salah, kan. Boleh tak kita nak pulau, nak tinggalkan anak, nak menjarakkan diri, nak mendiamkan, tak bercakap dengan anak untuk tempoh-tempoh tertentu, maka dia perlu dilakukan dengan tujuan mendidik. Sebab tu tajuk tu dah jelas kat situ, supaya kita mengikat perbuatan kita dengan niat. Maka diceritakan kat sini, selagi anak masih kecil dan tinggal bersama kedua-dua ibu bapanya, selagi itulah sebenarnya anak-anak masih berada dalam alam pembelajaran dan pendidikan. Ibu ayah harus mengambil semua pendekatan yang dapat membawa kebaikan kepada anak-anak. Ibu ayah perlu meluruskan kepincangan akhlak anak-anak, membentuk sasiah mereka sehingga mereka membesar dengan akhlak Islam dan adab sosial yang sempurna. Tu maksudnya tanggungjawab kita tu kena diusahakan dengan disebut segala cara, kan, pelbagai pendekatan. Jangan pegang satu cara je, gentle parenting, tu je tak boleh dah, ada discretion dan kebijaksanaan contohnya. Ataupun ada orang kata apa, mendidik anak seperti ibu-ibu Asia, the Asian mothers, kan. Jadi kita dah tak kita akan komit ke situ je. Tidak. Sebenarnya panduan yang paling absolut adalah daripada baginda Rasulullah SAW. Dan pelaksanaan dia boleh ada mix and match. Asalkan tidak melanggar dasar-dasar itu. Kan? Jadi ada ketika kita mungkin tegas sikit, tengok umur anak macam mana. Kan? Kadang-kadang juga situasi kita menyebabkan kita adjust untuk masa tu kita inilah macam dicadangkan sampai peringkat memulaukan anak, kan. Cuba kita tengok kat sini, dia kata sekiranya anak dapat dididik dengan cara lembut dan nasihat, ibu bapa tidak boleh memilih untuk terus memulaukannya. Maknanya pulau ni dianggap antara pendekatan yang tegas dan lebih keras. Selagi ada cara yang lebih lembut, kita kena mengambil cara tadi. Jika anak dapat dididik hanya dengan cara dipulaukan atau dimarahi, maka ibu bapa tidak boleh memukulnya. Maksudnya step tu jangan lompat. Selagi boleh lembut dengan kasih sayang, dengan nasihat, itu dulu. Kemudian memulaukan anak ni berada di tengah-tengah sebelum kita pergi kepada memukul. Maknanya ada physical consequence. Andainya ibu bapa gagal menggunakan semua pendekatan tadi, maka diharuskan memukul anak tanpa mencederakannya. Jadi dibawakan di sini beberapa kisah bagaimana Rasulullah, yang Kak dah baca dalam ni, Rasulullah tak ada Rasulullah memulaukan, tapi sahabat-sahabat yang berada di sekitar Rasulullah telah mengambil pendekatan ni dan dianggap sebagai sunnah lah, sebab Rasulullah tidak menghalang mereka daripada pendekatan tadi. Dan disebut di sini bahawa kita perlu menjarakkan anak dengan diri kita ketika tu sebagai mesej bahawa kemesraan kita bertujuan membina agama dan jiwa dia. Bukan untuk
membiarkan dia berada dalam maksiat. Disebut satu hadis di sini, sekukuh-kukuh pegangan iman adalah berkawan kerana Allah, bermusuh kerana Allah, cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Jadi hubungan kita dengan anak pun mesti kerana Allah. Mesti kerana Allah. Jadi bila kerana Allah, kita tidak akan membiarkan anak kita menuju kebinasaan akhirat. Kan? Kita tak akan, anak kita gembira, walaupun sebenarnya tak baik untuk akhirat dia, kita boleh enjoy sekali. Kan? Kita kena berhati-hati. Kan? Sukar benda-benda ni. Tapi we have to draw the line. Kan? Kak Wada pun menghadapi anak-anak yang dah dewasa. Baru-baru ni, tak ada join kot. Baru-baru ni, mereka bincang-bincang sebab 4 orang dah bekerja kan. Bincang-bincang nak beli TV baru lah, dah kesian TV di rumah ni dah mula mati-mati dah kan. Okay. So bila ada cadangan nak beli TV baru, Kak Wada cuma sebut kalau dia menambah kesolehan semua orang kan, dan tidak menjadi beban di akhirat, Umi sokong. Caution tu ya. Kan? Sebab kita nak cerita itu ini banyak-banyak, mereka dah besar kan. Tapi kita cinta, kita ni kau boleh bila anak dah sepakat, dah semangat, kita nak sokong aja. Tapi kita masih kena memperhatikan akhirat mereka, dan kalau sekadar nasihat begitu begini tidak berjaya, kita kenalah mengambil pulau. Dan pulau ni diceritakan biasa kita kan bila kita menjarakkan diri disebut dalam tempoh 3 hari kan. Tapi kalau anak kecil kan, kau pada rasalah, termasuk kat tadika pun, kalau ustazah diam kan, dah masuk dah intro kelas tu, tiba-tiba nampak ustazah diam, pakat-pakat datang dah. Ustazah okey ke kan? Dia orang tak boleh tengok kita diam kan. Kalau kat rumah pun, kalau ibu diam, anak-anak akan sangat resah. Kan? Mereka akan berfikir-fikir kat manalah buat salah. Jadi teknik itu kadang-kadang perlu, dan ia ada di dalam agama kita. Ia ada di dalam agama kita. Jadi boleh mengambil teknik memulaukan anak ni pada kadar umur yang sesuai. Kalau ada tak jumpa kat sini sebenarnya kat mana umurnya, tapi yang kita dah belajar disandarkan kepada Saidina Ali, macam mana 7 tahun pertama adalah masa anak dilayan macam raja kan, maknanya rengekkannya didengari kan, kalau tak larat jalan didokong kan, gitu kan. Umur disiplin 7 tahun ke atas kan, dan umur 15 begitu sudah dianggap kawan. Kalau kisah-kisah di dalam ni semuanya anak-anak yang telah dewasa. Setakat maklumat yang ada di dalam ni. Pulau itu pada anak yang telah dewasa, anak yang dah mampu berfikir, yang telah dibentuk sebelumnya dengan pelbagai pendekatan lain. Tapi bila dia dah lebih besar, dia melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT, jadi ada yang memulau. Kalau dalam konteks rumah tangga pun disebut bahawa meninggalkannya di tempat tidur. Itu pun bentuk pulau. Oleh suami kepada isteri yang nusyus, kan, isteri yang membantah, yang menderhaka suaminya, maka boleh dipulau dengan meninggalkannya di tempat tidur. Tak tidur bersamalah kira kan. Tapi cuba tengok macam mana dalam Islam, kalau nak pulau isteri pun mesti dia berada di tempat yang paling selamat. Bukan pulau isteri tu tinggal kat mana-mana kan. Kau dah pernah dengar ada suami isteri bergaduh, suami tu tinggal wife dia kat tepi jalan. Kan. Sedihnya kan. Tinggal je benda-benda begitu. Sedangkan dalam Islam pulau tu dibiarkan ditinggal
tidak tidur bersama tu memang di rumah keadaan selamat kan. So kalau kita pulaukan anak kita pun dengan pertimbangan-pertimbangan inilah, dan sungguh Kak Ada sendiri rasa sangat baru dengan isu pulau anak ini. Kak Ada meraihkan kalau ada ustazah-ustazah di kalangan kita yang mungkin lebih mahir bab ini, juga kalau ada doktor-doktor psikologis ke kan di kalangan kita yang mungkin boleh elaborate dengan lebih jelas. Okay, so setakat tu dulu Aisyah untuk topik ini. Kak Ada nak serah pada Aisyah untuk kita mulakan perbincangan. Jazakillah khair. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Kak Bada. Itu tadi kita punya Kak Bada dah bacakan dan bincangkan sedikit tentang topik mendahulukan kepentingan Islam, lebih kecintaan kepada anak, dan juga topik utama kita iaitu menenda dan memulaukan anak dengan tujuan mendidik. Bila sebut pulaukan ni biasa kalau kat sekolah dulu kita pulaukan kawan-kawan kan. Ni kalau dalam rumah mungkin ada antara kita yang pernah dipulaukan ibu ayah kan, terkenang kembali, ataupun pernah kita pulaukan anak juga. Okay, so sekarang kita dah masuk sesi perbincangan. Jomlah kita bertanya soalan ataupun berkongsi pandangan. Silakan kalau ada yang nak bertanya, boleh tulis di chat, Aisyah bacakan, ataupun nak unmute pun boleh. Terus bercakap, lagi dialu-alukan. Assalamualaikum. Salam. Silakan Puan Siti Saya Fatimah. saya nak tanya, kalau tadi ada ke range waktu kita boleh pulaukan tu? Kalau macam contoh, kalau isteri tu dipulaukan 3 hari ke tak silap saya. Kalau anak ni macam mana tempoh dia? Alhamdulillah, itu antara yang Kak Ada tak dapat dengan tuntas, tetapi diceritakan ya bahawa seorang sahabat yang besar juga, Abdullah ibnu Umar, tak salah Kak Ada kat sini, dia memulaukan anaknya sampai dia mati. Jadi Kak Ada pun tak dapatlah angka berapa lama dia pulau kan. Tapi gayanya macam gambaran tu macam lama lah, sebab bila disebut memulaukannya sampai mati. Sebab apa diceritakan ya, Abdullah ibn Umar ni kita tahulah kesungguhan dia menekuni sunnah Nabi kan. Diceritakan anak dia, ni diceritakan, Kak Ada bacakan ya di muka surat 140. Imam As-Sayuti merekodkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memulaukan anaknya sehingga beliau meninggal dunia kerana anaknya tidak mentaati hadis yang disebutkan oleh ayahnya perihal larangan Rasulullah terhadap lelaki yang menghalang wanita pergi ke masjid. Maksudnya ada hadis yang Nabi tidak membenarkan lelaki menghalang perempuan untuk ke masjid. Yang menghalang contohnya isteri dia nak ke masjid, Nabi tak bagi halang. Walaupun perempuan tak disuruh ke masjid, tapi kalau nak pergi, suami tidak, Rasulullah melarang lelaki menghalang wanita ke masjid. Jadi diceritakan bahawa Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ni ke anaknya, kan? Tapi anaknya tidak mentaati hadis tu. Mungkin anaknya melarang isterinya lah kot kan. Jadi Abdullah ibn Umar ni memulau anaknya. Okey, kejap ya, kejap. Alhamdulillah. Okey. Jadi dekat sini hadis ni memang anaknya dah besar lah. Anaknya gambarannya dah beristeri kan. Dan soalan puan tadi, Puan Siti Fatimah tu, Kak Ada cuma boleh share yang ni, ada maklumat. Dan mungkin satu lagi kat sini, kalau kita baca di awal penerangan tentang memulaukan anak ni, disebutkan juga bahawa umur remaja tadi. Diletakkan kat sini, Allahumma salli ala Muhammad, ada bacakan sikit. Bahawa pendekatan hadis Nabi tentang solat tu diambil untuk kita mendidik anak ya, dengan mengajak di peringkat awal kan. Kemudian barulah usia 10 baru boleh diberi penegasan dengan memukul kan. Dan disebut di sini bahawa selepas anak mencapai usia remaja menuju dewasa,
cara mendidik dan mendisiplinkan anak tentu berbeza. Dan kemudian baru dibincangkan tentang memulau. Ini kalau Kak ada baca ni, Kak ada faham macam pulau tu tidak berada di usia awal. Kan? Sebab pulau ni dia kena ada cognitive ability yang lebih dan emotional understanding yang lebih. Kan? Sebab pulau kan diam. Silent tu anak kena meneroka sendiri maknanya. Faham tak? Kalau anak tu terlalu kecil, ibu diam tu susah untuk dia figure out. Berbanding anak remaja. Anak remaja kalau kita diam, dia boleh faham dah sebenarnya ibu ni diam apa yang tak kena kan. Tapi kalau untuk anak kecil, struggle tu lebih besar lah. Kan? Dan kalau baca flow penerangan ni macam dia lebih sesuai untuk anak yang lebih besar. Namun berapa hari kita nak pulau, kita ada panduan yang Puan sendiri dah highlight tadi kan. Maksudnya kalau dengan isteri atau dengan kawan-kawan, tak bercakap tu dibenarkan 3 hari. And as for now, itulah maklumat paling baik yang kita ada tentang tidak bercakap selama 3 hari. Kan? Jadi Kak ada jemput kalau ada maklumat yang lebih tepat untuk ni, untuk kita kongsi. For now kita pegang itu dululah at this moment. Moga membantu. Assalamualaikum. Kak Bada, boleh share? Saya teringat yang pernah hadir Khalifah method lah dulu kan Kak Bada, yang kita biasa buat kelas kan. Saya teringat method yang kita jangan beri reward kepada anak kalau dia buat kesalahan. Kan macam anak-anak kecil ni kan kadang-kadang dia saja je buat perangai sebab nak suruh kita tengok dia kan. Jadi kita boleh baca lah apa yang anak buat tu sebenarnya dia saja je nak attract kita, tapi kita tahu benda yang dia buat tu salah kan, macam ngada-ngada lah kan. So itu saya nampak macam salah satu method memulaukan. Tapi macam pengalaman sendiri lah betul juga, kan. ignore kan, ignore betul tak? Dia punya Kita statement ignore adalah je. Kita tengok ignore. mata je. Abaikan kan, sambil tengok-tengok safety dia. Kalau dia mengamuk, bergolek-golek, kita macam pulau lah juga kan. Tapi lah juga kan. cuma term dia tak adalah berhari-hari, betul tak? Betul? Betul. Tak lama lah. Tu kita pulau juga kan. Macam Betul? baru-baru ni macam anak dah 9 tahun dah lah, tapi dia memang jenis suka menekan kadang tu kan. Contohnya dekat luar ni, kita dekat kedai makan, kita dah sudah makan dah pun. Lepas tu kita dah beli dah pun something buah-buah lain kat tepi tu, tapi dia ada lagi benda dia nak minta. So kita macam, tapi kita bagi one word jugalah kat dia. Tak boleh sebab dah banyak cakap tu kan. But then dia nak juga macam buat perangai lah. So memang saya macam pulaukan lah. Saya pergi je kat kereta sebab kita tahu dia dah besar kan. Dia akan ikut kita. Tapi dia buat perangai lah. Dia tak nak masuk kereta. Saya cakap kat adik-adik, kadang-kadang biar je dia. Kalau dia tak nak masuk, tinggal macam tu lah. Lebih kurang. Tapi dia masuk lah dengan monyok. Macam tu lah saya perasan macam pulau lah juga kan. Tapi dia tahulah dia suka macam tu. Adakah macam tu okey ke Kak Bada macam tu? Kak Ada baru nampak juga. Betul lah, okey lah tu kan. Memang kita tak tahu lah Kak Ada rasa okey lah tu. Kak Ada baru nampak macam unsur pulau tu kan. Selama ni Kak Ada macam imagine dia lebih besar, tapi mungkin dia muncul-muncul juga di kalangan anak-anak yang bawah 15 tahun ni pun kan. Sesekali dalam kadar yang sesuai. I don't see any harm in that lah kan. Dalam keadaan kita ambil lah caution macam kita kata tadi, safety dia kan. Sebab kita dengar pulau isteri pun dalam bilik kan, ditinggalkan dalam bilik yang selamat. Maknanya anak-anak kita pun dalam kadar itulah kan kita lakukan. InsyaAllah Kak Ada pun buat jugalah teknik tu rupanya. Kak Ada duk fikir bila aku pulau anak. Oh rupanya ada momen-momen kecil begitu kan. Yang ignore them kan. Ignore them. Terima kasih banyak. Ada kali kita ambil masa untuk kita nak cari tenangkan diri kita juga. Kadang-kadang dia tempat yang selamat lah kalau kata anak conteng kan. Kita sebenarnya nak kalau kita mampu bersabar, kita turun, dia duduk tanya apa dia buat kan. Tapi kalau kita rasa waktu tu sepah sangat, kita tak mampu nak kawal emosi kita tinggalkan dia dulu supaya kita bertenang dulu kan. Pergi labas muka ke, itu mungkin nampak macam pulau juga kan, tapi sebenarnya kita nak take time untuk kita bertenang. Saya rasa itu pun macam pulau lah juga kan, tapi dalam keadaan selamat lah. Allahuakbar.
Alhamdulillah perkongsian yang baik oleh sahabat kita Puan Siti Masyitah. Ruang-ruang tu kalau dalam bahasa Kadifannya kita tak give attention kan, ignore dia. Okey, saya nampak Puan Habibah angkat tangan. Silakan Puan Habibah. Assalamualaikum. Isu pulau ni kalau pengalaman dengan anak pernah lah kan, cubalah untuk pulau macam kita sangat marah kan dan kita tinggalkan dia. Tapi ada anak dia menerima kaedah tu, maknanya dia sedih dan dia say sorry. Tapi ada anak yang dia okey je, dia survive je, kita buat dirt kat dia pun dia survive je. So tak semua anak lah, dia depends Dia lagi happy. kita Tiba kan. Lagi happy mak tak usik dia. Dia boleh buat apa saja ya. Kita orang, saya tinggalkan dia, saya bawa adik-beradik yang lain tu pergi kedai. Saya tinggalkan dia seorang-seorang sebab ada satu benda saya marah kat dia. Lepas tu bila balik dia happy je nak goreng nugget, dia enjoy pula duduk seorang-seorang tu, macam kaedah ni sangat tak kena dengan dia lah. Okay, lepas tu ada anak yang macam kita pulau sekejap pun dia dah very upset. So rasanya macam kalau boy tak jadi kot pulau, dia lagi suka duduk alone, dia lagi seronok buat macam-macam kan. Yang girls kan dia sensitif sikit. Kalau kita pulau tu dia akan cepatlah terasa. Itu pengalaman dengan anak. Ada juga sebagai pengalaman sebagai cikgu ni. Nak ceritanya benda ni berlaku dalam minggu ni. Lepas cuti, saya dah bagi tahu student, kita akan buat tutorial. Tutorial ni biasalah kat Badah ada yang buat, ada yang tak kan. Tapi this time around saya dah pesan, saya nak diorang solve kat depan. Dekat whiteboard lah. Lepas tu, apa berlaku? Ada 5 orang perempuan, budak-budak perempuan dalam kelas ni, kelima-limanya tak datang pada hari tutorial. Saya dah agak lah, mungkin selepas cuti tu agaknya tak siap lah kot kerjanya. Jadi dia tak datang. So tinggal yang lelaki je semua. So bincanglah tutorial. Sedangkan tutorial ni benda crucial lah. Maknanya coming next week akan ada test berkenaan dengan soalan tutorial tu. Saya dah pesan banyak kali, over the weekend pun pesan lagi. Sebab kita nak make sure dia dapat supaya dia prepare dan ready untuk test lah. Happen to be dia orang tak datang. So, pada kelas hari yang seterusnya tu, dah lecture biasa, diorang datanglah 5 girls ni. So, apa saya buat? Saya tak pandang diorang. Saya mengajar macam biasa, tapi saya tak pandang mata diorang sebab saya punya kebiasaan, saya akan pandang setiap orang, pandang mata kan, and then bertanya, sebut nama. Kalau yang mengantuk, kita panggil nama dia, chit-chat sikit kan. Tapi this time around memang saya tak fokus, saya tak pandang 5 ni. Saya pandang yang lelaki je belaka. Apa berlaku? Lepas daripada kelas tu adalah yang mesej, mungkin tak berani nak berdepan. Adalah mesej say sorry sebab tak datang. Maknanya saya tak purpose pun, tak adalah bertujuan nak memulaukan, tapi kita tengah geram kan. So saya mungkin memerlukan masa untuk diri sendiri jugalah. So saya avoid eye contact dengan diorang. Saya tak panggil nama diorang. And then apa berlaku, diorang message lah, say sorry apa semua. Lepas tu one by one explain dah what happened, kenapa diorang tak datang apa semua. And then one of the way saya rasa mungkin saya masih memerlukan masa, sakit hati kan. So saya blue tick je semua, saya tak reply. Saya tak reply. Ini pulau dekat handphone lah ni. Bukan pulau berdepan je kan. Dekat handphone pun boleh pulau. InsyaAllah. Selalunya kalau sudah mesej saya akan cakap lah okay noted ke kan, jawab salam lepas tu noted ke, kalau sakit doakan ke. Tapi blue tick je semua orang. Kelima-lima pun blue tick sahaja. So mungkin lah bila sebut pula, am I doing this? Maknanya mungkin sesuai untuk girl kot. Kalau boy rasanya dia pun tak kisah pun, tak faham pun. You buat dirt je kan kalau boys ni kan. Lagi suka kalau kita tak panggil nama dia, macam kalau boleh dia tak nak kita tahu dia wujud kan. Itulah beza dia. Itu pengalaman lah Kak Badan. Terima kasih. Masya Allah. Ni anak-anak remaja kita kan, memang baguslah apa yang Pak Habibah share ni untuk kita tengok temperamen anak-anak juga kan, sesuai atau tidak teknik pulau ni kan. Macam kita tengok dalam sirah tu, Abdullah Ibn Umar tu memang dia pulau anaknya lelaki kan. Cuma mungkin dah lebih dewasa kan, dan anak tu dah ada background dia, kefahaman dia yang macam mana kan, yang sesuai diberi pendidikan yang begitu. Dalam kes-kes kita ni kita tengoklah, dan mungkin
Kak Ada pun nampak cenderung untuk lebih sensitif tu anak perempuan lah kan. Bagaimanapun kita tengoklah mungkin ada anak-anak kita yang dengan ni perlukan yang sesuai dan perlukan method ini. InsyaAllah. So kena lebih ada discussion lah nampaknya. Okay. Terima kasih banyak Pak Habibah. Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Bila Puan Habibah cerita tu saya pun teringat, oh saya pernah kena rupanya. Baru tahu diri pernah kan. Tapi suka nak tengok bila kita bincang bab pulau-pulau ni kan, cara memulau tu rupanya kita semua mahir. Tapi macam mana kita endingkan pulau tu yang pada saya lah kot yang saya terfikir yang menyebabkan pulau tu jadi positif. Dia tidak menjadi kesan negatif yang menyebabkan kecederaan pada psikologi anak atau mental anak kan yang dibawa parut tu hingga ke dewasa kan. For me itu kot yang akan menjadikan itu adalah satu pendidikan yang baik untuk anak. Bukanlah denda. Closure ya Aisyah. Macam mana closure tu berlaku? Betul tak? Ya. Critical tu soalan tu. Siapa boleh tolong kita? Ada 10 minit ni. Penting tu, selalu macam mana kita hujungkan dia supaya dia jadi memenuhi tujuan dia dilakukan. Betul tak? Dia, maksudnya dia menjadi pendidikan lah kan? Bukan merosakkan hubungan tu jangka panjang. Kot-kot nanti dia nampak resolve tapi fake sahaja. Anak kita masih luka berdarah kan? Tapi kita tak nampak kan contohnya. Kan Aisyah ada jawapan? Aisyah dah fikir tu. Contoh ke silakan. Kalau lah yang saya terfikir jawapan dia kan bila sebab dekat page 138 ni dia ada kata pulaukan anak selagi anak tu buat kesalahan tersebut. Selagi dia buat kesalahan, jadi bila dia dah nampak anak tu dah tak buat kesalahan tu, dia endkan dengan cara dia bercakap dengan anak tu balik dan peluk balik anak tu kan, contohlah. So dengan orang yang kita pulaukan tu dia tidak biarkan benda tu okey sendiri. Kalau okey sendiri tu salah satu pihak yang mengorbankan perasaan kan, mungkin anak ketelan perasaan ataupun kita macam jadikan okey. Biasanya belah yang di pulau tu lah, yang kena pulau tu lah yang akan mengalah kan dan yelah saya lah yang bersalah semua, tapi dia tak habis dengan baik dekat pihak yang dipulaukan tu, dia habis dengan ada kesan dalaman. Pada saya kalau nampaknya yang akan tak ada kesan dalaman tu bila anak tu dah datang minta maaf ke apa, kita pun okey tu lah, Mak tak suka kalau nak buat macam ni kan, tapi terpaksa sebab ini apa yang Allah dah kata semua kan, lepas tu peluk dan end dengan baik. Itu akan jadi hubungan dengan anak tu dia tak terkesan dalam hati ataupun jadi kecederaan di mentalnya, sebab kalau kecederaan psikologi ni kan dia bawa hingga besar kan, sebab tak nampak kat luar tak nampak kan dia dah pulih ke belum. Itulah yang saya terfikir kan. Kita kena ada verbal closure lah juga. Tak boleh pulau diam lepas tu bercakap balik tu tanpa kita reflect balik proses tadi. Kita kena ada penjelasan juga kan, maksudnya untuk closure yang terarah kan. Dan menyembuhkan, bukan closure yang menambah luka InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Kak Ada nampak macam banyak mesej masuk tapi Kak Ada tak berani usik ni. Ada tak boleh baca. Adakah Aisyah yang kita perlu? Ada. Boleh saya bacakan? Sila. Puan Yus Munirah ada tulis butakan mata dan pekakkan telinga dalam kadar yang sesuai. Itu teknik pulau kan, dalam kadar yang sesuai tu penting kan. Dan Bonda Wonderland ada kongsi pengalaman. Saya pernah di pulau mak saya kat Badah. Masa tu remaja lah. Disebabkan lewat bangun solat setengah jam kat Badah, bukan tertinggal solat. Mak dia dah pulau kan mak saya langsung tak nak bercakap dengan saya. Sedih betul masa tu. Sejak hari tu saya bangun awal dan tak tidur lepas subuh. Ini testimoni anak yang dipulaukan. Ana Balkis bertanya, maaf Kak Badah perlu, Ana Balkis minta diri untuk undur diri tadi sebenarnya. Okey, moga dipemudahkan urusan. Puan Zira Azira, kalau anak tak sedar silent treatment kita atau sebabkan dia label kita pilih kasih. Mungkin boleh minta suami bagi tahu anak kenapa kita diam dan minta anak fikir apa yang dia buat. Ada orang tengah yang bantu. Ni Puan Zira Azira beritahu kita kalau anak tak sedar kita duduk silent treatment dia, duduk pulaukan dia.
tak faham-faham kan, tak dapat, tak get the message yang mungkin boleh minta suami lah untuk jadi orang tengah dan tolong mak Kira samput. ada teamwork jugalah dalam proses memulau tu, ada teamwork juga dengan husband Okay, betul. Yelah sebab kalau anak tak faham-faham, kalau bercakap habislah pulau tadi kan. Very good, very good. Okay, nampak teamwork pulau dengan strategi lah kiranya. Betul, di situ nampak pulau tu memang ada untuk pendidikan lah kan, sebab nak point tu sampai, bukan sebab kita nak puaskan hati kita kan. Saya nampak Dr. Lina angkat tangan, silakan. Assalamualaikum Kak Dada, Waalaikumsalam. Aisyah, sahabat Menjaga Cinta semua. Tentang yang pulau dan macam mana nak reconcile balik selepas tu kan, agar tak trauma kan. Macam saya tak tahulah jawapannya apa kan, tapi saya teringat yang apa tu, ada Dr. Rozan Nizam kan ada cerita, dia kata antara kita bukan nak aim untuk tak ada rupture, tapi bila once dah ada rupture adalah macam mana cara untuk reconcile balik. So maksudnya bila kita tersilap ataupun tu yang kalau in context of tersilap kan, yang mana kita, kalau satu tersilap kita cuba untuk repair balik supaya dia tersenyum 5 kali, macam kodok 5 kali. Tu macam sejak tu saya macam baguslah matematik ni. Macam tu kan, macam kalau bila jadi macam ada konsep of taubat juga kat situ kan. Macam okey, macam ada satu pepatah Jepun tu, 7 kali jatuh 8 kali bangkit. Maksudnya tak kisah jatuh, tapi kita akan bangkit. Jatuh bangkit, jatuh bangkit. Yang penting kita 8 kali bangkit. So we will keep standing, InsyaAllah bi rahmatillah lah kan. Dan satu lagi kisah tu tentang pulau, saya teringat ada satu kisah yang Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi 3 orang yang seronok sangat menuai kurma sampai terlupa yang semua orang dah bersiap untuk pergi perang Tabuk, dan kemudian dia tertinggal. Bukannya dia sengaja, tapi macam sengaja jugalah kan. Tapi Nabi pulau kan dia 50 hari ke 40 hari macam tu lah. So tadi saya check hadis sahih, sebenarnya hadis tu panjang, hadis tu tentang dalam surah At-Taubah, penjelasan dia surah ayat 118 tak ingat, tapi nak katanya ni adalah tentang macam mana nak reconcile selepas daripada dipulaukan, yang mana kata-kata Ka'ab bin Malik sendiri, yang mana dia kata selepas 50 hari tu kan, sampai semua orang tak boleh nak cakap dengan dia kan, dia pergi pasar, dia sampai kata, kau tahu aku beriman dengan Allah dan Nabi, tapi kawan dia, nak katanya kawan dia pun tak boleh nak pandang dia. Kat situ saya sedar, rupanya orang yang memulaukan ni pun dia ada satu rasa macam sakit. Tapi di sini itulah nak come back to our buku, bedahan buku hari ni, yang mana kita pulau sebab apa? Sebab nafsu amarah macam kata Kak Bada ke? Atau kita pulau sebab Allah kan? Sebab bila kita pulau sebab Allah, contoh Ka'ab ni dia pulau sebab itu adalah modul tarbiyah dia dengan Allah sebenarnya. Bukannya kita pulau sebab merajukkan dia kan. Kita kena tengok diri kita. Bila kita pulau, kita kena rasa macam padam muka ke? Atau kita rasa macam sakitnya. Tapi aku terpaksa sebab aku kena ajar dia kan. Dan the latter is lagi payah sebenarnya. Yang mana bila nak reconcile tu, bila dia masuk dalam masjid, sebab dia ada orang bagi tahu kau dah telah dimaafkan kan. Dia kata semua sahabat dia macam terpanga lah bila dia masuk masjid kan. Nabi senyum. Tapi ada satu sahabat Talhah ni bangun dan pergi dekat Ka'ab kan. Dan dia kata sampai sudah Talhah adalah orang yang aku takkan lupakan. Dia takkan lupa apa yang Talhah buat. Maksudnya betapa besarnya makna tu bila dipulaukan tu. Itulah, bila kita pulau, tapi the technique is bila kita reconcile balik tu, buat anak rasa berbunga-bunga, saya rasa itulah pengajaran dia. Macam, tu lah kan. Dia bukannya rasa sakitnya pulau tu. Dia ingat yang sebenarnya dia disayangi dan it's the behaviour, not him as the identity. Tapi behaviour dia. Dan yang sebenarnya semua orang tetap sayang dia. Macam tu lah kot. Saya tak pasti nak terangkan macam mana. Tapi saya macam sangat terkesan lah bab yang Kak Abim Malik ni. Sebab dulu macam saya macam fikir, Allah, tak payahlah pulau-pulau. Macam tu kan. Tapi rupanya dalam pulau pun ada teknik dia. Dan bukan nak kata Talhah tu lagi penting daripada Nabi. Tak. Dalam hadis tu memang seingat saya Nabi senyum. Tapi nak tunjuk act of Talhah yang bangun, berdiri, pergi dekat dia tu. Kat situlah. So,
Maaf kalau saya salah silap. Barakallahu fiik. Kak Badia sedang bercakap ke? Tak. Okay, Alhamdulillah pada Aisyah apa yang Dr. Lina sebut tu memang sangat baiklah dengan kisahnya kan. Itu kok closure yang kita cari, sangat cantik lah tu. Terima kasih banyak sebab berkongsi. Kami pun dapat rasa wow tu kan lepas reconcile tu kan, rasa macam itulah kot yang kita takut kita termiss, sebab orang Melayu kita ni memang pakar sangat bab nak bagi silent treatment kan. Sebab saya memang teringat ada movie tu suami isteri silent treatment sampai mati. Saya macam geram tengok kan, macam bercakap lah. Kalau bercakap kan dah selesai kan, tapi memang kita rupanya itulah diam tu kan, nak harap orang lain faham. Tapi dengan hari ini harapnya ilmu tentang topik memulau ni tidak menjadikan kita lebih teruja nak memulaukan orang keliling, tapi pulau dengan strategi dan tahu matlamatnya kan. Macam tadilah Dr. Nina ada sebut, pulau tu kita akan rasa macam sakit nak buat kat orang kan, tapi terpaksa buat sebab ada kesalahan ataupun yang tidak setuju dengan apa yang Allah sampaikan tu. Yang anak tu buat lah ataupun orang keliling. Kiranya Aisyah, kita nak menyelamatkan akhirat dia kan. Jadi kita, sebab bila pulau tu dua-dua pihak sangat terkesan kan. Sebenarnya orang yang memulau tu pun sedih dan menunggu-nunggu reaksi orang yang di pulau tu kan maksudnya. Jadi insyaAllah lah kita penuhilah, kalau kita perlu ambil strategi ni, penuhi dengan doa kan. Supaya memang matlamat membina syurga bersama-sama tu terlaksana. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Badah highlight yang tu. Dekat chat, kita dah 8.31, Aisyah tengok dekat chat sekejap. Ada Puan Habibah bagi singkatan penutup bincang kenapa benda ni berlaku, apa yang perlu dilakukan seterusnya dan peluk. Ya, itu kan tindakannya. So kita hari ni dah belajar cara buat dengan cara nak tamatkan tu, penting Dr. Lina ada juga kongsikan tadi link Sahih Cerita Ka'ab bin Malik di Pulau. Boleh copy link ni, nanti kita boleh baca bersama. Puan Nur Farhana bertanya, maaf nak tanya ni buku Tarbiyatul Aulad yang warna apa? Warna hijau, biru turquoise ya ni? Warna ni. Ni warna ni di buku yang pertama. Okey, kita dah 8.32. Aisyah mohon izin untuk kita tangguh. Boleh Kak Badah? Kita tutup dulu. Boleh, insyaAllah Kak ada kat luar ni dalam perjalanan ke sekolah kita, Quranik Life School, ada lawatan tanda aras dengan delegasi dari Terengganu. InsyaAllah, so doakan tetamu-tetamu kita mendapat manfaat insyaAllah. Okey, terima kasih banyak. Okay, terima kasih banyak Kak Badah. Okay, terima kasih banyak juga saya ucapkan pada semua sahabat Mujahidah Cinta yang hadir hari ini, yang berkongsi, yang mendengar. Semoga Allah rahmati anda semua dan eratkan ukhuwah antara kita walaupun melalui skrin, tapi terasa bondingnya sampai ke hati kan. InsyaAllah kita tangguh dulu. Aisyah mohon maaf terlebih dua masa mohon dihalalkan. Kita tangguh dulu hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Insana lil ladzina amanu. Okay, terima kasih semua. Take care. Banyakkan selawat. Jangan lupa Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya batin. Terima kasih semua. Banyak Kak ada belajar. Allah bless you all.